kecewanya hati aku selama aku berbakti ke baginda seolah-olah tiada nilainya. Bagaimana aku hendak mengucapkan ini di hadapan isteriku, anakku yang kini berada di Mekah? Bagaimana pula dengan Mak Hassan? Maaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas kematian Mak Tahir. Anakmu itu Munas. Tuanku, Patik tidak bermaksud supaya tuanku bertindak balas. Tetapi Patik ni hanya ingin memohonkan supaya tuanku dapat mempersembahkannya kepada Sultan. Mengharapkan Sultan akan bertindak atas kematian anakmu oleh perbuatan budak-budaknya. Tuanku, tetapi sekurang-kurangnya Sultan tu tahu bahawa kematian Mak Tahir itu kerana teraniaya. Mati tikam tandang, tuanku. Sudahlah Munas. Yang mati sudah berakhir. Janganlah kita menyusahkan diri dengan soalan yang kecil begini. Pulanglah. Mesti. Raja ini mesti diajar. Mesti. Aku digelapan lima tua atas segala panglima. Tetapi, hanya satu ini tidak dapat dilakukan oleh Seri Maharaja. Rasakanlah kesetiaanku. Rasakanlah. Siapa? Apa ni panglima tua? Titah menjemput Wan serambulan ke kampus Saring. Tuanku ada menunggu di sana menengok Mak Yu. Oh, iya ke? Kita baru je nak tidur. Panglima seorang saja? Ya, sebab Wan saja yang dia jemput. Bulan sedang terang. Ya, belum terang. Sebab itulah banyak permainan yang dilakukan pada malam-malam begini. Wan, kita berhenti di sini ya. Mengapa? Kau sakit ke Munas? Tidak. Kita bersama. Kita berhenti di sini saja, Wan. Mengapa? Kita rehat di sini. Nanti tuanku nanti. Dan tidak elok ditengok orang-orang kampung di sini malam-malam buta ini. Tak apa, kita berhenti di sini. Tak pun tidak pernah dijemput. Munas, kau mendahaka kepada rajamu. Dan dahaka sama saja bagi Tuan. Raja tidak pernah memanfaatkan kemahuan selama aku menjadi hamba-Nya. Jadi kau mahu apakan aku? Dia suami tahu aku mengapa. Sebab apalah gunanya aku berhamba kepada Raja yang tidak pernah membalas budi kesetia hamba-Nya. Munas, kau akan dibunuh kalau baginda tahu perbuatan jahatmu ini. Aku tahu. Munas, kau kejam. Kang Sulong,